Guys, sekarang ni negara sedang panas dengan satu isu dakwaan bahawa ada seorang ahli parlimen daripada Parti Keadilan Rakyat PKR dipercayai menerima rasuah sebanyak 9.5 juta ringgit bagi menyelesaikan skandal mafia korporat. Persoalannya, siapa sebenarnya individu tersebut? Mana saya boleh ambil 9.5 juta daripada seorang yang saya tak pernah jumpa dalam hidup saya atau tak kenal. This corporate devil, he has managed to scam, he has managed to manipulate. I can give you false trading, market rigging transaction, stock market manipulation, false and misleading statements, fraudulent and inducing persons to dia in securities. Banyak section yang ada. Dia boleh yang melepas semua section ini, boleh daripada angin, from thin air, say he's given me 9.5 million or any PKR MP 9.5 million. This has to make sense lah in some way or another. Even if you want to create a novel, cerita dia kena berasas. That's why I say this is not some thriller. He's not going to win an Oscar for this. Kenapa dengan dia ni? Tiba-tiba je jadi macam mengaku kesalahan lah pula. Ada siapa ke tuduh ataupun sebut nama dia? Inilah yang menimbulkan tanda tanya apabila tiba-tiba beliau tampil membuat kenyataan media. Sedangkan tiada siapa pun secara terbuka menyebut ataupun menamakan beliau. Jadi timbul persoalan, kenapa beliau perlu tampil untuk mempertahankan diri pula ni? Adakah ada pihak yang menuduh beliau secara langsung atau sekadar reaksi beliau untuk yang saya rasa terlalu awal? Dalam situasi macam ni, kita ada ingatlah pepatah lama ada sebut, siapa yang makan cili dia terasa pedas. Apabila seseorang tampil menjawab tanpa diminta, ianya seolah memberi gambaran awal bahawa dirinya macam seolah-olah terkait pula. Wahal sebelum itu tiada siapa pun mempersoalkan tanya siapa dia. Jika dia memilih untuk berdiam diri, sebenarnya mungkin perkara ini tidak menimbulkan perhatian sebesar ini sebenarnya. Inilah yang sedang berlaku dalam parti PKR hari ini. Parti yang suatu ketika dulu dibina atas naratif perjuangan dan penderitaan, kini berdepan dengan dakwaan rasuah yang melibatkan satu jumlah yang sangat besar. Dalam keadaan yang macam ni, saya mengharapkan SPRM wajib menjalankan siasatan secara telus dan menyeluruh. Tapi itulah SPRM kan? Kita pun dah susah nak percaya dekat SPRM sekarang ni. Tahap kepercayaan kita terhadap institusi SPRM ni dah macam semakin terhakis. Saya nak tanya anda semua, adakah anda semua masih yakin dengan ketulusan siasatan ataupun dah macam, cuba komen.